Bengkel kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dapat betulkan aircon tu? Kena tukar satu set lah bang. Oh. Nanti bagi quotation dulu. Okey, nanti saya WhatsApp. Okey. Oh, bengkel tadi. Dia bagi invoice. Berapalah agak-agaknya. 3,000? Duit dalam akaun banyak ni je. Aduh. Telefon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh proceed bang? Rasa nantilah dulu. Okey, tak apa bang. Kita bagi harga dulu. Kejap lagi saya ambil Bang, ada kotak apa kat kereta ni? Kotak? Takkanlah. Kedai tu bagi free gift pula kan? Baik hati pula bengkel ni. Apa benda ni? Ini rasa macam barang kereta je. Ini mesti dia buka tadi dia tak pasang balik. Pernah kena macam ni? Dia tahulah cek tu cuma tapi bagi tahulah kalau kena pasang balik, kita bayarlah yang kita mampu. Buka dia tak pasang balik. Lepas tu ada skru pun dia tak letak dalam ni. Ada ke patut? Komen sikit